Tata cara mana taubat lagi mana wajib? Tam yang mana wajib? Anak seorang nama masa kanan daripada mula pun cara mana wajib. Jadi cara mana taubat lagi model mana wajib, tapi lei man seluruh anggota tubuh, cuman tanit mana untuk taubat. Nah doa jika Allahumma ja'alhu kafaratan lidunubi wa tahhir dini, Allahumma adhib anni ad-danas. Ya Allah, ni jadikan manolong yangnya sebagai tebusan bagi dosa lu. Wa tahhir dini, ni bersuci agama lu. Wa adhib anni ad-danas, ni pegadah daripada lun akan kotoran dosa. Mana diurah mulai dari ulai pun rah buat badan nilai pijit. Ada mana wajibnya nak macam buat ulai, memang kebiasaan orang awal gerah dari ulai. Dia gedi gelompat langkrung, awal kena kaki untuk getul langkrung, ke bagaki je benit. Yang penting rah man seluruh tubuh dah basuh dengan pat pun dah melai berangkapat dia. Dia nak macam buat ulai. Nah ada orang mungkin mana wajib buat ulai le pelik nak macam dah baki lah dia. Yang penting berkenaan memandum anggota tubuh. Jadi mana taubat sama lagi mana wajib, cuma niat penting beda. Kemudian salat sunat taubat lagi salat sunat lain sih, lagi salat sunat tahiyat. Misalnya sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala baca juga ayat pertama qul ya ayyuhal kafirun, ayat kedua qul huwallahu ahad. Selesainya baru tak ucap tak istighfar, tak sesali bina dosa, alian tak jazam, tak tekad bulat lang hati hendak kembali li ke dosa. Kan dosa yang kali pernah tak buat mentang, juga dosa-dosa yang lain. Kemudian yang menyangkut dengan manusia ialah kemah. Menyo waktu dalam kemah hanya menimbulkan kerusakan. Menyo menimbulkan kerusakan. Tidak ditujut tak, yang nak cara lain. Beri perlu amalan kebaikan, beri hadiah pahala, kasat pahala keurungan. Mudah-mudahan orang akhirat tengok tergedi gebi pilihan ni Allah Ta'ala pun pilih ni cok tebusan di dalam miron watai dunia, atau ni pilih ni cok amalannya bitin pilih cok amalan. Saya yang kulhu di belakang teruk saya kulhu filter di belakang teruk paling guru nak ada pubut dosa ada yang mansira urim ya tak lakem bagaknya habis itu getak dan gede getak yang nak cara baik payah lakem lakem mohon ba Allah, tapi gepegalan kitab dan perbanyak amalan kebaikan yang dekat saat juga yang menang kira gambaran ni. Alian termasuk syarat taubat nasuh halam benakub dan raja, itu antara harap-harap diterima atau hana diterima. Jadi sebenarnya taubatnya hana sulit, cuman tatim dengan handa tu. Baik dah fikir kena rencana pubut long taubat dia tak sesali, masalah hentik roh pubut long yang kira dosa baru. Baik dah konsep dari awal. Konsep dari awal itu kan sah taubat, hana jazam kepada tinggal tu.